Kalau kita nak buat satu projek tanaman, sebagai contoh, guna yang ini boleh buat automation yang macam mana? Contohnya kita ada water pump, kita ada microcontroller dan kita ada sensor ini. Ini adalah moisture sensor. Dia mengukur kelembapan tanah tanaman tersebut. Contoh kita cocok dekat tanaman tu kan. Sensor ni mengesan tanah kering, water pump pun akan pump air dekat tanaman tersebut. Automation lah. Kalau kita guna sistem yang ni, kalau kita guna IZ Starter Kit. Kalau guna yang ini pula, kita bukan boleh buat automation sahaja, kita boleh tambah lagi satu iaitu Smart Garden. Kita boleh kontrol daripada jarak jauh. Maksudnya kita ada phone kan, phone kita kena internet, ini pun kena internet, satu server yang sama. Jadi kat mana-mana lah awak berada di dunia ni, guna phone sahaja atau tab boleh kontrol pump air ke tanaman tersebut. Itulah perbezaan dia. Dan ini adalah perbezaan yang lain juga dari segi komponen. Untuk IZ Starter Kit yang ini pula adalah IoT Starter Kit. Kita ada provide e-manual sekali tau untuk dua-dua starter kit ni. Dah buat ke belum? Tak buat. Saya buka-buka je sebenarnya. Aduh, kita dah sedia starter kit ni ada e-manual tau. Dua-dua ni. Dalam e-manual tu ada free programming, free schematic, free project. Nak tahu antara projek untuk IZ Starter Kit yang ini? Okey. Kalau IoT Starter Kit yang ini projeknya. Jadi nanti balik rumah gunalah starter kit ni berpandukan e-manual kita orang. Ush, ini nampak lagi menarik ni. Warna-warni tu. Hitam ni. Cantik ni. Jom nak bawa ni, jom. Kita ambil ni lah. Terima kasih Kak. Tak apa, yang ni akak ambil. Bye. Hoi! Bayar! Hoi! Adai!